Kamu terajang aku, kamu pukul aku setengah mati, kamu penjarakan aku, kamu hina aku dan keluarga aku. Sudahlah. Sekarang saya dah Perdana Menteri, aku maafkan semua. Tapi kamu curi harta rakyat negara aku, itu bukan hak aku. Kamu bagi balik. Saya nak kutip balik siapa saja yang curi daripada negara ini. Yang penting apa dalam kerajaan ni? Yang saya tak tolak ansur. Tata kelola kena betul. Bagi-bagi projek tanpa tender kena berhenti. Yang sakau sana sakau sini tak boleh. Biar SPRM geledah habis. Tangkap hari-hari, saya tak peduli. Saya tak halang. Ini kata nak tangkap Sabah lagi, tangkaplah. Orang kerajaan perpaduan, tangkaplah. Orang pembangkang, tangkaplah. Yang dah pencen, dia cakap banyak. Kalau betul dia curi, tangkaplah. Kalau betul dia curi. Ini menteri-menteri, mantan-mantan menteri, bilion ringgit. Oh, kesian kat dia. Dia dah tua. Saya kesian. Tapi wang yang diambil oleh rakyat, bagi baliklah. Kalau tidak, macam mana saya nak baiki sekolah? Kalau hak dia meniaga dengan baik, jangan zalim. Tapi kalau bukan hak dia, dia rampas. Saya ingat lagi dari dulu saya cakap.